Sebenarnya di Tanjung Sepat kita ada, kalau pernah dengar Direbung. Ya, Direbung ni berkonsepkan pokok buluh yang mana dah viral dah. Di situ ada special dia punya menu dia iaitu nasi ambeng. Nasi ambeng ni berkonsepkan etnik orang Jawa yang mana kita telah wartakan pada 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, iaitu nasi ambeng ini adalah makanan warisan Negeri Selangor. Dan ini salah satu dimasukkan dalam jadual ataupun lawatan bagi tahun melawat Negeri Selangor. Dan ini kalau siapa yang nak merasa keenakan makanan nasi ambeng, iaitu dia berkonsepkan perpaduan ataupun ukhuwah. Di dalam satu dulang kita makan bersama. Biasanya rakan-rakan, satu keluarga. Sebenarnya ada konsep yang nak disampaikan, ada mesej yang nak disampaikan oleh kaum orang Jawa tentang makanan nasi ambeng. Perpaduan lah. Maksudnya ialah nak dicampur-campur ayam ungkepnya, ayam ungkepnya, mi gorengnya, mi goreng, ikan masin dengan dia punya serunding, dan kita ambil bersama. Bersama, ambil seolah-olah kita ni dalam keadaan satu keluarga yang harmoni.